Assalamualaikum semua. Hari ni saya masak tom yum seafood sebab husband request. Mula-mula saya tumiskan bawang merah, bawang putih, cili, serai dan daun limau purut bersama cube pati tom yum sampai naik bau. Lepas tu, saya masukkan air yang secukupnya. Kemudian saya masukkan paste tom yum Thai dan kacau sebati. Saya masukkan sos ikan Thai. Bila kuah dah mula mendidih, saya masukkan udang dan sotong. Selepas itu, saya masukkan baby carrot. Kemudian, saya masukkan pula cendawan dan tomato. Akhir sekali, saya perasakan dengan gula, garam dan sedikit perasa. Biarkan tom yum mendidih seketika. Siap tom yum seafood husband request hari ini. Sedap dimakan panas-panas. Selamat mencuba.